Tak mungkin satu masalah berlaku, salah sebelah pihak je. Kau ada conversation dengan dia tak? Kau ada tanya dia tak? Ada minta ke dia tak? Yang I nak barang dapur tak apa, tak banyak pun I support yang balance. Dia keluarlah 100-200. Ajar tanggungjawab. Sebab tak semua lelaki ada tanggungjawab. Kan ni betul? Setuju tak? Saya memang panas. Kau yang panas ke? Aku yang panas. Isu dengan rumah tangga dia. Sebab tak semua lelaki ada tanggungjawab. Kan ni betul? Setuju tak? Tak semua lelaki ada tanggungjawab. Ada yang kahwin tu dia memang tak ada pengalaman langsung. Faham tak? Mungkin dia anak bongsu ke tak, maksud tak ada pengalaman, mungkin dia ni daripada keluarga yang mungkin anak tunggal, nak apa dapat, contoh. Maknanya dia tak ada tanggungjawab tu tak ada dalam diri dia. Jadi bila kahwin tu dia rasa benda sambil lewa, semua sambil lewa. Tak semua orang ada ilmu. Kadang ada orang dapat ilmu daripada pengalaman dia berkahwin. Ada orang dapat ilmu daripada cerita-cerita keliling, pengalaman kawan-kawan. Ada orang dia pergi belajar. Aku nak kahwin ni, aku nak belajar macam dia jadi suami yang bertanggungjawab. Dia mencari ilmu. Yes. Betul, pengalaman hidup. Sebab tu ada orang bila bercerai sekali, dia kahwin lagi kali kedua, dia dah pandai. Itu yang kita borak tadi tu. Kenapa dia suka lagi sebab dia ada pengalaman. Sama juga perempuan yang janda. Kenapa lelaki bujang suka kahwin dengan janda? Aduh, ya Allah. Kenapa? Jangan fikir kotor Kenapa? Sebab pengalaman. Minta maaf perempuan single. Sebab apa tak? Perempuan single yang baru, yang orang kata baru nak merasa alam perkahwinan, kebanyakan emosi, which is semua orang sama pernah melalui. Emosi, lepas tu cepat melenting, tak matang. Jadi lelaki yang tak nak pening kepala ni, yang tak suka serabut ni, dia akan cari perempuan yang ada pengalaman supaya dia hilang pening. Kahwinan ni pengalaman tu mahal. Orang lain nak dapat pengalaman kena rasa bercerai, kena rasa jatuh, rasa menangis, rasa bergaduh bertumbuk nak dapat pengalaman. Bukan saya nak takutkan orang nak kahwin-kahwinlah jodoh, tapi perkahwinan bukan sekadar I love you, you love me. No. Dia tentang tanggungjawab yang bila you kahwin, apa yang you nak improve sebagai isteri dan apa yang suami nak improve sebagai suami. Dan untuk at the end, untuk kebaikan anak-anak dan sama-sama untuk tingkatkan dari segi ekonomi keluarga, dari segi agama, semua benda lah kena fikir. Dan benda tu proses. Bukan tu boleh buat jadi. Betul, dia kena suami, isteri, teamwork. Betul. Teamwork penting. Betul.